macam saya beritahu tadi, ialah satu tuntutan. Bukan saja tuntutan agama, tapi tuntutan kehidupan kita. Untuk belajar, untuk berkahwin. Itulah yang kita nak kan dalam kehidupan kita. Dapat belajar, urusan yang baik. Dan juga itulah tuntutan ibu bapa kita. Dia nak kita tengok kita grad. Dia nak kita sambut kita masa combo. Kemudian dia nak tengok kita berjaya dalam hidup, dapat berkah, win dengan keluarga yang bahagia. Itu antara satu matlamat hidup kita. Betul? Ya. Tapi sebaik-baiknya semuanya itu kita buat kerana Allah Ta'ala. Kerana perkahwinan ini bukan saja di dunia ya. Perkahwinan ni, keluarga kita ni, suami isteri ni, hubungan kita ni bukan hanya di dunia, tapi di akhir. Bercintalah sampai ke syurga. Ya, saya yakin. Walaupun kadang-kadang ada setengah-setengah dia kata, dia mana boleh kat syurga nanti dia dikahwinkan apa? Allah Ta'ala kahwinkan kita dengan siapa? Hurun wa zawajnahum bi hurin dengan bidadari. Dia nak kahwinkan dengan bidadari. Saya jawab apa? Betul, bidadari. Tapi di akhirat sana nanti isteri kita lah bidadari kita. Dia lah bidadari kita. Apa dalil lagi kata kita kat sana akan jumpa? Apa dalilnya lagi? Salam. Mahal kan tapi Ustaz? Ya, yang mahal kan lah. Jom. Apa dalilnya? Dalilnya lagu Aliket. Andainya aku pergi dulu sebelummu. Apa namanya terlupa tak? Nanti menuju syurga. Bukan ya? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, siapa yang timbangannya tu baik, berat, dia akan apa? Dia akan jumpa lagi kepada keluarganya. Kita akan jumpa lagi. Allah bestnya. Kita akan jumpa lagi, insyaAllah jumpa lagi dengan isteri. Jadi sebenarnya kematian itu bukannya penghujung. Kematian itu hanya sementara. Orang kata apa? Kematian yang sementara. Kita akan jumpa lagi insyaAllah di sana. Sama-sama lah kita hidup kat dunia ni untuk sama-sama hidup di syurga nanti yang kekal abad. Itulah baru cinta sejati. Bukan hanya setakat di dunia. Macam itu pula. Okey. Kembali kepada bila biasanya kita berkahwin ya? Biasanya macam kita tahu tadi, apabila telah habis belajar. Tak kisahlah sama ada lepas SPM ke, tak belajar lagi, mungkin perempuan kan, ataupun lepas diploma ke. Tapi kadang-kadang itulah kita ada berada di persimpangan dilema. Masa kita belajar ni, kadang-kadang kita ada seru-seruan. Dalam belajar ni, macam kita tahu, belajar tu jihad, itu tuntutan agama. Cuma kadang-kadang dalam belajar ni ada banyak halangannya. Banyak halangannya. Kita sebagai pelajar kena sedar, kita ni pelajar. Kita kena tahu keutamaan kita sebagai pelajar. Banyak halangan dengan belajar. Contohnya apa halangan belajar ni? Satu, banyak virus M. Apa malah. Itu satu. M. Cuma kadang-kadang itulah, saya bukannya nak bersatuan ni bagus, mengajar kita, mendidik kita untuk apa, untuk develop kita punya skill, communication skill. Cuma kadang-kadang kita itulah, kita kena bijak laksana, bijaksana, membahagikan masa untuk bersatuan dan untuk belajar. Sebab yalah, saya di jabatan di office
student affairs ni macam-macam. Masalah belajar. Inilah antaranya yang kita bincangkan ni pun ada. Dan tadi kadang-kadang ni masalah persatuan. Jadi kami nak bersatuan ni bagus. Saya memang sangat-sangat galakkan. Macam dia buang ni sekarang ni, dia organize satu program, bagus. Tapi jangan kita lost. Lost too excited, terlalu tu hingga terlupa objektif untuk belajar. Itu antara halangan-halangan kita belajar. Kadang-kadang ni ada juga orang yang halangan-halangan belajar ni terlibat dengan multi level marketing. Ada betul. Dengan skor A-nya, skor B-nya, skor C-nya, skor D-nya, semua ada. Sebab dia kadang-kadang dia tak perlu sangat pun tanya family macam mana, okey, tapi dia tu mungkin pengaruh ke, rasa nak ke, kan. Tapi kadang-kadang perlu setengah-setengahnya sebab menampung pembelajaran itu dah wajib dah, itu dah perlu dah. Kadang-kadang tak ada. Dia kadang-kadang itu halangan-halangan. Halangan-halangan. Kadang-kadang masalah keluarga, masalah kesihatan, masalah spiritual. Banyak saya terima permohonan sebab spiritual. Jadi kita kena banyak perlindungan kita kepada Allah SWT lah. Dan antara halangan, tajuk kita hari ni, halangan nak berkahwin. Kadang-kadang dia mengganggu. Kadang-kadang dia mengganggu. Kadang-kadang saya beritahu tadi, sepatutnya belajar ni kita berkah berkahwin, dan dah berkahwin ni sepatutnya tidak menghalang kita daripada untuk belajar. Tapi sikap mana kita boleh adjust, kita boleh balance di antara keduanya. Jadi kadang-kadang seruan-seruan ini datangnya bila ya? Seruan-seruan ini, seruan-seruan tadi itu. Bila kita semua dah matang ya, kita semua dah matang, dah dewasa, hormon-hormon semua telah merembeskan. Jadi untuk menyempurnakan kejadian manusia itu sendiri ya. Sebab kita semua dah matang, dah balik dah. Dah cukup semua. Sebab itulah kita kena melawang, kita kena mengawal rembesan-rembesan ini daripada terus berlaku banyak pada diri kita. Kadang-kadang kita tidak sedar, banyak perkara-perkara yang kita buat itu membanyakkan rembesan-rembesan. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Bagi untuk lelaki, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Jagalah pandangan kamu. Rembesan-rembesan itu datang daripada mana? Daripada pandangan kita. Pancaran mata, panahan mata itu sebenarnya yang membuat rembesan-rembesan itulah datangnya keinginan kat situ kan. Sebab tu dia rasa nak kan. Kalau tak ada, tak kita tak fikirkan, agak mungkin nak datang ke kita. Tak datang kan. Jadi sebelum kita terjebak benda tu nak datang kat kita, kita kena berhati-hati, berjaga-jaga lah. Macam tu juga pada perempuan. Kul lil mu'minin yaghdudna min absarihim. Jaga pandangan kita. Sebab daripada mata lah turun ke hati. Kalau berhenti ke hati tak apa, okey lagi. Sampai ke hati dia turun ke mana? Turun lagi, habis. Itulah dia timbul seruan-seruan tadi tu. Daripada mata turun ke hati. Sebab tu Allah Ta'ala nyuruh kita daripada jangan melihat perkara-perkara yang boleh meremeskan perkara-perkara itu tadi. Keinginan, syahwat kita. Kalau tak faham tak, rasa jaga perbuatan kita, jaga pergaulan kita. Kadang-kadang setengah orang ni dia salah anggap kot. Dia kata apa? Perempuan ni tak perlu tutup mata dan tak perlu muka. Tak tutup muka sebab dia bukan aurat, boleh dizahirkan. Illa ma zahara minha, boleh dizahirkan. Ya betul, boleh dizahirkan dari segi maksud, tidak perlu ditutup. Tapi bukan bermakna mentang-mentang dia kata